ambil lah, ambil ni. Itu letak oxalic acid 10 ml. Dah kali dia ke tadi? 5 kali dah cukup. Kita ada ingat air. Ya. Saya baru basuh dulu. Ni Vito. Ni apa dengan apa? Ni Vito dengan Eto. Vito dengan Eto. Ha. Ni apa? Kenapa dah hilang colornya? Hilang dah. Hilang ya? Sebab nak balik awal. Ya. Wait, sorry, dia jangan tulis tadi. Ni dah oxalic acid tu 10 ml eh? Oxalic acid 10 ml. Mana timer Isa? Mana tu? 07. Sana. 1. Dah? Stop. Okey, dah. Okey, campur. Kita gosok. Sebab macam bahagian dia tak tercampur. Kenapa gini? Nanti kena macam ni. Cuba macam shake. Itu tak ya? Itu platikon ni. Itu platikon darjah. Ni 35. Itu kan? Ni 35. Start 3 minit tau. Yang ni yang nak jadi colour list ke? Bukan purple. Iwan tak apa? Ready to tekan stop. Iwan tak apa? Ni itu dengan Vito tengah 3 minit sebelum campurkan. Ingat. Dah kena ambil untuk 40 pula. Tapi tak nak give kat abang. Belum? Tak ada colour list. Dah colour list. 16. 16. Ni apa? A1. 216. Buang dekat. Dah rinse dah. Tak, makan.
itu dengan itu pula. Itu 40. 40 tebak kilo. Tapi kena isi dulu itu dengan itu. Ini 43,000. Sudah tak payah tambah dah. Cuma nanti 50. Dia tak tahu macam mana. Sebab dia dah 40 minit. Boleh ambil barang dia sekejap. Yang ni masih 35 minit. Dah start ni. Yang tu masih tinggi. Siapa ambil untuk set cuci? Cuci kan? Benda yang sama tu masih. Ini sama je itu. Sebab itu saya ambil HPS. RM35 juga Fiza. Kenapa jadi duri? Jadi kenapa dia duri ya? Memang sepatutnya macam ni ke? Yalah. Sebab dia akan misal sebab dia tak kacau tu. Ni itu. Duri punya dia. Tak tahu. Oh, so itu kena 3 kali lah. Ini 35. Macam kau pergi begitu. Okay, yang 35 siapa yang nak masuk 35 minit? Set start. Jadi kasus berapa lima? Saya. Ni. Tambah eh? Bukannya dengan catalyst dia makin kurang tu rasanya. Ya. Hmm. Yang mana tambah catalyst? Duit catalyst 120 betul lah. Ha? Alah, itu Betul lah. tak buat lagi. Mana buat? Ini Iwan ah. Tak lah. Yang mana ni kan? Ha. Ha. Ni untuk 35. Ha. Baru nak buat. Tak. Ni 35 eh. Tadi untuk 35 tu. Ya kan ini Bitu. Tak. Anik tak tahu korang sedia apa. Anik sedia air. Nak berapa ni? Nampak belum? Ya. Tapi kita dah letak ni sana. Kita check berapa. Stop. Reset. Angkat. Jangan dia kena tinggi. Kena air. 40 lebih dah. 45. 45. Air sejuk. Jangan angkat dia. Belum. Ni. Start. Minat kan? Dia dah 14 minit dah. Nice. Semua orang, kita orang tengah tunggu air masak. Masak dalam
cakap lepas itu, masa itu dah kosong dah. Ya. Aku dia asyik buang dia ni. Tak apa. Pucatnya bibir aku. Tidur sini. Sampai hasil eksperimen aku. Ni cara ada orang bilang patutnya ini berkurang. Masa dia. Tapi kita bertambah. Yalah, kami dah tahu orang lain. Dah kita buat sekali je. Ni, satu boleh tengok. Belum lagi? Untuk berapa Ready ni. 35 dah, 40 lah. Nanti kita edit-edit sikit. Banyak tidur. Cantiknya. Cek. Cek. Ini 43. Ini atas sikit, Allah, ya Allah. Cek. Shake ni. Betul ni? Dah shake ke? Ada colour. Dah. Satu. Korang buat kat mana ni? Sini. Tapi aku pada sini. Sini ke? Ha. 102. Sampai tu. Dah sampai weh tu. Kau 43. 42 tadi. Rasa lebih kurang je lah. Atau ambil water basuh tu lagi. Maybe 80-90 sebab dia dah keluar asap. Dah wap. Boleh lah Dah ambil. macam Kita tambahkan air panas di atas tu. Ambil bikal kecil je. bukan besar sebab tak ni nak ni. Ni memang tak buat tapi panas. Ni kan macam teh. Sedap penting. Dah 3 minit ke belum? It's okay, you stop the video. Thank you, bye. Messenger tak apa.